Rahmat terakhir umat anda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cida dia mempang pagi nenggu umat ta benda ta. Cida mempang nguit umat dia pagi. Ta benda umat kota ni dah. Cuman kai ndak kori ni jadi memegeh, mai ketuleh. Ta ni dia lah. Mai kori ni megeh. Ini balik kalau mungkin ajan ini dah. Allahu Akbar, mi ngompat toa atas. Ndak keri ni megeh. Bembawang alih bah, makin ajan. Cuman desen desa buat sembako luar, kat keri dah. Saudara-saudari kaum muslimin muslimat dimanapun berada yang mau berinfak berpartisipasi untuk memberikan infak atau sedekah jariahnya memperbaiki kelas TPA tempat pengajian kami ini, silahkan kirim ke nomor rekening di bawah ini. Atas infak dan sedekah jariahnya kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah akan memberikan balasan yang berlipat ganda dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur terhut kita sahkan bukan Allah Subhanahu wa taala. Jumat terakhir kita bagas 2017. Jumat rohno nggo pindah tahun 2018. Artinya kita ngorei ke Tuhan geloh selama lebih kurang 362 tahun wari ngau. Wari dah. 362 wari menggau. Sehat-sehat kita di masjid ni sida, izin ke sida kita tanda di rumah sida anda. Dapat ke izin tanda rumah sida ni berat dah. Kasmidu izin malat. Sehat ke sida kita alhamdulillah go setahun lebih kurang bagai 2017 kita sehat-sehat muhadir. Jema sitong bende peringatna gaku kita sehadia ada paling 2 kali mi alpa mangkir Jumat. Rata-rata na jab Jumat ro. Dengan metua gune mahan. Ini perlu kita bersyukur bukan Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Syukuri kai singgo kure benin kata Allah. Niscaya kai silot benin ku tambahi tulai. Janji Tuhan ndak bual. Syukur ni ku dia makna syukur nda. Kai singgo rekan sida gunakan berkai sigat te sida. Sarfu ma a'tahu Allah ila ma yuhibbuhu wa yardah. Ini definisi syukur. Gunakan kai sirekan sida. Berkai sigat te sida. Jadi gelana syukur. Jadi kita bahan insya-Allah silot bantu tambahi Tuhan. Sehat kita buai ibadah. InsyaAllah sihat ke sida kita. Lo center buai sedekah. InsyaAllah tambah sida center. Aku sudah buai ni sen aku sudah. Kadang teku lain biar ini buat sebuah isen. Kau buai ni sen ku tahun dah. Ketimbang tahun selewat. Kau buai ni sen ku tahun sendah timbang tahun selewat. Kai sebab. Kai sebab kerana kata Rasul la yang kusul malu minas sadaqah. Sen de kita sedekahkan ndak rohwakna. Khobuina kata Nabi. Memang dia nafsu mencerak, sen sedekahkan. Dia engko citok ke dah. Jadi dia nafsu mencerak. Dia iman mencerak, sen sedekahkan rohbuina. Ku kap rasakan tahun dah alhamdulillah khobuina sen ku.
Kau buina. Kadang kedai kopi so napang 150 sekali bayar kedai kopi. Kau kalak kopi kalau aku bayari. So rumah kai kalak juta. Untung 850. Nede. Ulang ki butut. Nah, depok mau sedekah ganci Tuhan. Cuman kai sarakna ulang kita tambah-tambahkan. Yoh, dia nak tukar kendai kau ini sekai ngono mani gan pi syukur kita. Ulang tambahkan usirai kena. Untung sedekah kendai. Gak roh henda. Ini cara nak bersyukur bertuhan. Dia gak tambah-tambahkan, ya 1 juta. Tambah pelipul ni sekai ngono ni, muka ayak ni. No, apa ni? Justru kerana sedekah kendai kena pera 1 juta. Dia dah sedekah kan malat pay. Maka dia syukur bertuhan. Salam wa salam guru kita sohkan tebukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ta Rasul ta simri syafaat banta pagi ni yaumil kiamah. Pabui salawat ber Rasulullah. Madalih gedak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segedi pi cukup. Ni gedang nak ngaul kadang bibi hata mencerok. Gedi pi cukup kau. Cuma ulang salah. Baru ini tajiah aku ni perapat hadi. Lok mu ustaz maca salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Salah pakai hiya. Ndak pakai hiya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Ndak pakai hi. Sayyidina Muhammad. Simple memang salawatnya. Tapi boleh kalau salah tak kuning di perahan aku. Simple mudah. Dia tu kitab nepe. Cuman pelak kesehatan kin kuning ke salawat tidak ulang menerima. Hewan kena tambah ke hi kesehatan kesemantap ni na. Salah. Teku setan. Teku setan ni. Teku setan. Ini dia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Tak pakai hi. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Mana lu makna dia judulnya? Salah bukan kitab titik. Nya tina. Ini apa? Aku bersalawat kepada Muhammad dan keluarganya Muhammad. Pakainya nikah perlu kasalah galak. Ku terima nikahnya Polan. Ulang pakainya kata galak. Betul ni nah. Ku terima nikah Siti Fatimah jadi isteriku. Ulang pakainya naik. Ku terima nikahnya Siti Fatimah. Ulang pakainya kata Tasi. Ini mihi dai. Ini tina. Masuk pakainya. Lalu tulis kalau antum Alhamdulillah ya rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah. Tambahan Rasulillah tulis. Tambahan tulis Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Rasulillah tambahin. Malah pakai Rasulillah pakai kitab. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Simple pendok selawat dia, cuman setan urok ia tambahi kesemantap ni nah. Justru malah salah. Pati report gak ndak menerima salawat tepi ni mata Allah Subhanahu wa taala. Hadirat yang dirahmati Allah, tulis kita ndak jelak-jelak video bertuhan, kita bacakan surah Al-Fatihah sekali dan sekala. Pertama, Fatihah ni kita hadiahkan bagi arwah amiwanta. Sehingga didik kita, melara kita, so kita belin semua keluarga, so sudah jadi wan ru ami. Go nikuh ni ru betul kita hadiahkan pada Fatihah ni berkala adi. Mudah-mudahan jab Jumaat kala adi ni lapangkan di kuburana insya-Allah. Yang kedua, Fatihah ni kita hadiahkan pahalana berteman-teman te. Si keadaan wari nurut maciru kita anda, cumanya lebih menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan teman tadi jab Jumat pe merasa dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara Fatihah sinar kita kirimkan jab Jumatna. Yang kedua kita video tebakan Allah Al-Fatihah, salah satu gelarnya adalah Asy-Syifa daun. Mudah-mudahan kita video Tuhan bacakan Fatihah anda ingat penyakit kita, mudah-mudahan juahkan Tuhan penyakit tadi insya-Allah. Yang keempat kita video Tuhan Al-Fatihah kita bacakan dah mu mahan bokat kai dia usaha ta juma dia empus dia, mudah-mudahan ni bokatkan Tuhan.
Kain ni katakan bokat dia citok cukup ndak amahan mengutang, namun kita mak ibadah tu bukan Allah, inda dikatakan bokat. Ila hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Warahmatullahi taala karim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. An Huzaifah wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u Allahu tabaraka wa ta'ala an-nas fayaqumul mu'minuna hatta tuzlafa lahumul jannah fayatuna Adam salawatullahi alaihi fayaqulun ya abana istaftih lana al-jannah fayaqul wa hal akhrajakum minal jannah illa khati'atu abikum lastu bisahibi dzalik izhabu ila ibni Ibrahim khalilillah qal fayatuna Ibrahim fayaqulu Ibrahim lastu bisahibi dzalik innama kuntu khalilan min wara i'midu ila Musa alladzi kallamahu Allah taklima fayatuna Musa fayaqul lastu bisahibi dzalik izhabu ila Isa. Hadis rawahu Imam Muslim. Indah hadis gedang kali halok telu halaman ndak terbaca ke kerina. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an ninda lot kali Nabi pernah mencerak bami ninda. Kai kata Rasulullah ya jama'allahu tabaraka wa ta'ala an-nas. Pagi ni padang mahsyar kata Rasul sepuk ketuan mesti gelar jema ni sebuah padang. Gelarnya padang mahsyar. Segeluh jema. Isi sim gelar jema sepuk. Fayaqumul mu'minun. Bagas sepuk ni lo sebuah kelompok gelarnya kelak beriman. Hatta tuzlafa lahumul jannah. Kalau beriman nengge ngucur-ngucur kain sikal muka surga. Tapi mangam kat. Ibarat nekala ngau lulus pegawai sikal-sikal dapat SK. Ngau K1 K2 ngau dapat sikal muka surga rasa. Mana? Ngau tenang tena, ngau lapang tena, ngau senang tena. Cuman manga dapat SK surga. Ini gambaran Rasul tentang hari kiamat di padang mahsyar. Seluruh jema. Ini gambarkan bagi sebuah hadis lain. Padang mahsyar dia pagi ndak metepi. Ma buah dalam petridah. Ma buah kayu pejonjong. Sepuk ke seluruh jema. Dom. Yang seningku dia isi mengutang bangku ndak bayar anda dunia masih jumpai aku bagi adik. Masa jumpai. Payah jumpai aku bagi adik. Tengok duam je seluruh je duam ke ina. Dapat jabah terkukar bila utang ku 500 dia dah. Geram je buai je musuh lepak ke buai dia tu leh. Sebelang dunia menjema ke ina. Kata Rasulullah jema bagi hari ni khufat. Khufat nak artinya ma buah bermeselap. Pasir terus hangat mai si bermeselap. Urat kau ini jema dah bagi telanjang, mai sem baju. Mai sepe, baju. Ghurla. Isi singgu senat, belum tu leh. Bagi anak ke ina. Lantas sahabat nungkun berasul, ya Rasulullah, apakah hendak lagi bersahwat agak sur naki atau naru ngata naki kerana telanjang? Kai kata Rasul, al-amru asyaddu min zalik. Musibah bagawari ini mai sepe teringat neus naru pe mai sepe ne teringat laki teh hangat luar biasa hangatna ibarat nawari dia roh sematuari mancar sejengkal merasini takal tarif hangat nawari ya wangat terkini gula dah malakah cerigan kau kesembori gulap luar biasa balik ukur lapitung plastik itu tulis mata ni tutup oleh wih berong. Pogolakna.
Dia kau kesema bongi. Jadi dom, sesuatu ada. Ini menggambarkan Rasul pagi ni padang mahsyar. Dan kita antri bagi ni, baris. Ni mai panggilan malaikat untuk pindah bersebuah kas lain. Kerana yaumul mizan, timbang amal. Panggil buah-buah. Timbang amal. Jadi memuliakan jemu ni. Ni Indonesia ada plan. Ni dunia ada ni catat sekitar 5 miliar atau 6 miliar kalau Islam. Jadi Islam plan seluruh dunia. Maka kalau kafir, Yahudi, Israel, kalau munafik tu lain. Lalu no, dah terkira ni. Jadi mesepuk pergi ada. Antri membuah-buah tengok malaikat. Sabar nak sabar gengken. Dapat laus. Dapat tun. Dapat tun. Datun bedah jemu. Dapat laus. Malah tekah laut dapat tekah laut penai. Mama tepi. Dia mantri buah-buah pagi. Cuman kalau si beriman dah belah. Dia balik kita lepas manin dah. Atau mungkin ke ceramah maulid ceramah erat. Sengaja tak sengaja belah sendiri kita ni. Si belah Muham sepuk. Belah Indem sepuk. Kerin lain sepuk-sepuk na. Belah Pinim muda, belah Mencawan, belah Sekedang, belah Selian. Sepuk sendiri ke ya? Jatuh kain apa kalau kerja kan sepuk sendiri. Roy ada. Sepuk planet dia ni ada. Kau birah sepuk pun boleh birah ada. Dah sengaja ni, alami kan? Kami ni pergi teku-tekunan. Teku sepuk ni, belah ke gaya. Dah suruh ni. Kena kau kat sepuk boleh teku. Kerana murid boleh murid. Rupi pelin aku sepuluh sendiri belah. Bagi itik itu ni. Belah kan. Seolah gak faham itik bercurah alas. Kita mamak kalau itik sekitar 200 kali lepolak kami meritik kalau anak-anak campur itik nak isam. Gua mau puyu beraju mengalah ya. Belah kita mamak belah kan. Dah balik itik kami naik. Seolah gak faham curah alas. Jadi kesegelan ni itik alas segelan kalau. Sendan dah kau itik Medan. Belah apa kin belah ni na. Jadi kamu itik benih, mau kau curah alas. Itik Medan hari. Ni padang mahsyar. Sehingga kalau beriman kai kata Rasul, sikal muka surga manga. Fayatuna Adam. Kau makalah beriman sepuk mepelun jumpai Nabi yang pertama, Nabi Adam alaihissalam. Kai katakan bagi fayaqulun ya abana, wahai Adam kandungan kami, istaftih lanal jannah. Tolong kandu pido buat Tuhan wahai Adam, kandungan kami kandu pertama kali yang lahir ke kami. Kandu pido tok buat Tuhan, kuni kesa kami nda muka surga. Kai kata Adam, fayaqul wa hal akhrajakum minal jannah illa khati'atu abikum. Sebenarnya aku pede dak salah kali. Ndak ada luar surga hari ni dah. Aku pe kali ndak salah. Ndak luar surga hari. Surga kita ku kali sebenarnya kata Nabi Adam. Karena aku pe salah, capak ke Tuhan surga hari. Kai salah Nabi Adam kali. Mangan buah khuldi. Buah khuldi ni sebenarnya kata ulama setan mahan gelau anda. Khuldi dia artinya abadi, kekal. Khuldi dia artinya kekal. Bahan teh setan gelau anda buah khuldi. Buah khuldi dia pangan kekal. Dia arti khuldi dia dah. Buah khuldi dia artinya dia pangan buah dege kekal ni surga. Kata iblis ngatakan nama tekal Siti Hawa. Tuhu minda bagan dah. Gambar ke sida. Kai si kekal. Jadi kena kata Rasulullah, dia setan dia memberikan kabar tenang sebalik ni. Apa tuhu? Memang kalau jin mencerok ke sahabat Rasul, tuhu memang piga-piga. Tapi sembuhnya cerok jin ke setan sebaliknya ni. Sebaliknya. Jadi kesaku nondai bergadi mido janji nikah kalau hari Selasa. Idahkan kalak kang rumah aku mah deh hari Rabu mujile. Ndak.
Ningku. Boneh mak yakin aku kuat tu buku nikah aku. Pasti Selasa nikah aku le. Pengen aku Selasa. Tuhu ke peng. Baru aku tu buku nikah aku dia tong rumah ni. Pasti Selasa. Oh ya dah mata bahan. Kata kalak singidah kena dia. Rabu menjiling. Pihak aku ngau bedeh bedo janji. Selasa kata kalam tu anda wedeh. Ngau pakat sentua waris Selasa nikah. Pul pakat Selasa ni kagak idahkan mak cocok Selasa musibah pagi kata pengidahan tajul muluk. Aku gelar aku A, gelar orang aku I, A ru I mak cocok Selasa. Dia kata tajul muluk. Aku nunai baru tamat Madinah, dong hangat-hangat ilmu tauhid. Dapat pancing masalah pengidahan dah empan Selasa. Rabu bagi dia pah musibah ni kau. Asal Selasa. Alhamdulillah malat. Ngosoh warinda. Sehat anak aku pi alhamdulillah. Motor aku pi rumah pi makan pi. Sen pi haya amin. Kadang dia Rabu dia aku kata ke ningku. Kerana percaya aku betajul muluk naik. Kadang makin dia pi. Kadang ini pun hata je aku kadang pindah. Mak bertahan ke naik. Dan haya imbang kota Madinah dak terpertahan ke sejangkut depan. Kai sebab boleh bapak jadi pegawai dengan syarat cukur janggut. Syaratnya mengkat pegawai cukur janggut. Aku dak pegawai, saya suruh nukur sah. Tapi dia mula kadang-kadang tantang anda. Pak nikah, kai kata orang ku, bang, cukur janggut kai yakin semula tu dah. Degat gegara ini cerai kita ni kugat. Dia ngodokoh na pelara lari kan negara je kan cukur. Kadang dia kugekan cerana cukur janggut. Orang dikau apa tu leh. Dia muda. And then apa kaca kita ngomentar janggut maaf parah ni meramah dah nanti kong. Lo dah niat meramah dah nah. Cuman kau mecomin idah ngomentar, gumis ni ngomentar, uban peng takal mentar. Maaf parah ni dia. Lega muda tulis semel tulis berong, gumis peng berong, guru peng berong, kuning berong, pakai sual lepis, baju kaos, pakai riben, pakai pet. Mungkin jadi. Jadi reman kita pegang. Ini malat. Alhamdulillah masuk. Jadi beratna. Ini Nabi Adam kali gara-gara buah khuldi. Si Mahansa kata ulama tafsir setan dah samaratul khuld. Buah khuldi ni nak dia kau pangan dia kekal. Padahal kata Tuhan beradam ku Siti Hawa wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Wahai Adam, wahai Hawa kata Tuhan, ulang kenin doho-dohori kayu nda. Doho pelin kenin pagi be teruh batang ne. Fatakuna minaz zalimin. Kalian termasuk orang zalim dan akan kucapakkan surga kata Tuhan. Doho plain. Cuma ende mendasarkan kalian iman nak aki beda memang iman nak aku. Goda iblis Nabi Adam dam. Jadi kedah dia buah kayu di mojile ni. Gua guara bagi sembilan-sembilan gua luap buah kalian. Mis ni. Kata iblis mengatakan Adam. Nabi Adam ingat sini Rasul memang. Kata Tuhan wala taqraba hadhihi syajarah. Ulang doho ipe, ulang mangan buah na, doho ipe ulang. Kai kata Adam, aku dilarang Tuhan doho pin. Ulang mangan buah na, doho pe matabahan. Kata Tuhan bangku kata Nabi Adam. Rayu tu yang lain malah mempan. Ada seiman nak akil lebih tebal ketimbang imang nak narung. Gamang ket iblis Siti Hawa. Tu ke dehi. Senaru dapat pe hobi mangan rojak, hobi mangan kenia mata, hobi mangan si mata-mata mangga mata kenia pe panak ru kita. Ketila mata rojak kena nak ru hobi ding. Ini dah mantap nenda. Toko dia mantap na. Dan kata laki ku mata bahan. Toh na deh. Cuba mah. Toko nan. Kau tagih kau gat. Kata iblis.
Maka tu samaratul khuldi gelawan kini, buah kekal abadi. Deko pangan kekal anda bahana. Mana pun pindah dari handam ku selama mana kata iblis ngoda Hawa. Rayu kat mempan kat hamba kan. Enggak santum tu balik. Lepas tu reka Adam. Suami kau, hai. Oh, dia tak bawah anda. Ngau kupangan teh. Dah, kai ngupangan, ini pantang penggo muku ambil kan kai dia. Nah, kai sino. Gapan sida pe. Tak mungkin. Gapo bantuan menusuk. Soga pindah nak ke dunia dah. Telanjang tuan be, seluruh baju emas, baju sutra, pakaian si mantap-mantap, tata ketuan ke telanjang bulat ke negara. Maka ipin nambuhi aurat Hawa ko Nabi Adam, bulung-bulung kayu Mahmina Risa. Tata ketuan kerina. Ini kepelajaran belin anak mantap dah. Bahawa kita suami ni hati-hati rat berum buat kita kena dah. Kayu berum. Sebenarnya penghulu-penghulu mana dia ingin jahat orang desa ya dah. Cuma kayu berum. Ya, buat kata bang, tu kalau apa bang. Buat kata bang ni nah. Teh. Mengut kita pagi kita ambil kebekan. Mengut kigat. Beru dengan kayu dah. Sian laki malas Harga pario si model baru si timbul pario ni 21 juta. Sian si wabelah amin. Awak kata, ini sekarang awak ke bem letuh pe deh. Tambah kata 3 juta hari makai. Kata sini beru. Dabo pekan. India kadang rayu beru. Dah kan? Mana bang sabar be bang. So bagi ditukar kan. Mesti tu kan. Alat. Angkap dengan raya kena pengok dakep nawak laki ni ke. Ya. Dak ada piga tak boleh tanduk orang laki. Tanduk kita Honda baru pudi laki muka khap dalam awak ni angkip. Jadi go bayang ke berung dah. Oh pario. Montar tu le. Ya. Kita dah ada peningkatan. Rayu. Tangko sen desa 3 juta. Tukar ke pario. Rayu berung. Dah terbukir hari ni. Hari ni Nabi Adam kali hari begini. Mana terbukir hari ni. Boleh kita laki dia gara-gara berung. Berung mancing. Rasul Muhammad kali. Kerana iman sudah kuat kalian. 11 berung sudah rayu malah mempan. Malah mempan. Ini sampang goyah sudah kali. Demo berung sudah bidu emas. Hampir goyang Rasulullah pergi kali. Dah turun firman Tuhan. Katakan berberu-beru mereka kata Tuhan Rasulullah desika yang emas sendah kue kemas kata Tuhan Rasulullah. Ke mana gak? Cuman katakan bahawa orang rumah mereka kata Tuhan Rasulullah ndak rut kau ya pagi ni akhirat buah pe. Pilih akhirat rut kau tapi ndak meremas atau meremas di dunia ni tapi ndak rut kau akhirat. Pilih buat mana? Dan sebuah Rasul firman Tuhan ke Quran kai kat tangis gerina kai guna memah dunia tapi tidak guna Nabi akhirat letak dan merusah meremah dunia tapi guna Nabi akhirat kai sebab dia guna Nabi akhirat pasti ke surga mana kita lah pasti dia guna Rasulullah kita di akhirat pasti mengkat surga dia buat na walhasil buku Rasulullah mabuah pimido emas bahkan tangis kalak ni lotona kami buku Rasulullah mana boleh mengemas dunia anda asal rot Rasulullah cuma yang dia pilih kita bahan beberapa ruta bawa kat sirang itu menang sudah ayo orang kau pilih aku masuk kau mengemas atau kau mengemas nak aku menin dia jadi bahan laki ni menin kunai Endelo mah ada 60 mayam. Bamu nau. Cuman ndak aku kau naik. Atau masuk kau meremas. Aku kau. Kunin. Kai ni pilih. Laki ni tu emas. 60 mayam ada. 60 mayam kali 1,700,000 tu kau sekian sena. Roh laki pegap nah kena. Dia baru mah 60 mayam tapi cerai kita atau masuk ke emas aku kau dunia akhirat pilih
Jadi tenang be bang, istikharah aku be. Istikharah Nabi pasti bemas fikir dia. Waduh. Laki bodoh. Pakai pisah, mutai bergatinin. Dia buku Nabi tak. Bagus pilih Rasul, karena Rasul dipilih pasti mengkasoga. Indah mah. Lawan Nabi Adam nolak. Kai kata Nabi Adam, lastu bi sahibi zalik. Aku malah hak aku nunggukan benin ke sebuah surga. Sendah izhabu ila bani Ibrahim. Laus kenin bana akun Ibrahim Khalilillah. Qal fayatuna Ibrahim. Pindah musim-musim pelud lagi Nabi Ibrahim. Fayaqul Ibrahim, lastu bi sahibi zalik. Aku malah hak aku nulung kenin. Aku pindah biya. Innama kuntu khalilan min wara'. Memang aku dekat dengan Tuhan, tapi jauh Tuhan nak hitong ni Nina. Malah aku nulung kenin. Aku dia dah. I'midu ila Musa. Laus kenin nabimu Musa, kata Nabi Ibrahim. Jumpai itu lain. Nabi Musa hendak kali kena toh, kata Ibrahim. Allazi kallamahu Allahu taklima. Dia langsung mencorok kali ke Tuhan. Bagi HP tu kan mencorok langsung. Jadi pilih kenin. Fayatuna Musa fayaqul lastu bi sahibi zalik. Kau kita Nabi Musa, kai kata Musa, aku ndak berhak nolong kenin. Kai sebab aku pi kalai berdosa. Lalu kalai kalau Mesir tinju sudah sekali tinju mati kan. Lalu kepilih kalau Mesir ni kalai rubat kot. Murid sidang dah, murid Musa. Gak mati murid sidang kan. Nelap tuan guru ya Musa. Tak kai sebab ke bunuh kalau murid sidang. Segala sida delap. Sekali tinju amin. Fawakazahu faqada alaih. Sekali tinju pekang terus. Ni lelo deh. Musa nang megah dia. Sekali tinju amin fawakazahu faqada alaih. Sekali tinju pekang enggak nak ke mana. Mari dulu tinju brain. Merosa sida berkala. Jadi berkala lari berkala. Nah, terkenallah izhabu ila Isa. Sendah lalu splen kena Nabi Isa. Kadang mutulung kenin. Bagaimana mesti turun setulak-tulakan kak ni kala. Sehingga kaya terakhir. Terakhir umat dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak dia menpang pagi nenggu umat ta benda ta. Tidak mau menpang nguit umat dia pagi. Ta benda umat kota ni dah. Cuman kai ndak kori ni jadi memegeh, main ketuleh. Tak ada dia lah. Mai kori ni megeh. Ini balik kalau mungkin ajan ini dah. Allahu Akbar, mi ngompat toa atas. Ndak kori ni megeh. Membawang alih bah, makin ajan. Cuman desen desa buat sembako luar, kat kori ni. Dia ajan makin kalak. Ini peta bagi. Tak kata Nabi dia, magi sahabat. Magi sahabat buat magi kalau beriman bagi buat kerina. Apa tu toh? Kantung sendang ni. Dia kita ge tengah hari cerok Nabi, sunah Nabi, azan kita ge kita jawab. Insya-Allah bagi ta benda kata Rasul, kita ge bagi. Dia memang mahat. Tengok sendah pi pembawangan menigan tege dia bagi. Ni. Kata Rasul sebuah hadis tu kan indah. Cunggu sahabat sih dah. Ya Rasulullah, kandung Nabi paling terakhir. Dan umat tu paling hayak. Kunin hindu pagi nandai umat tu simbui kata sahabat. Umat tu ini tong 1430 tahun selewat. So hari ni umat sila, so kiamat umat sila. Dari Ibrahim ganti Nabi habis umat na. Nabi Musa, so Nabi Isa habis umat na. Dari Muhammad nadingkan sida so kiamat umat sida. Kunin hindu pagi nandai umat dua ya Rasulullah, kata sahabat. Kai kata Rasulullah, umat ke kau ini ku tandai ni dah. Ku tandai bagi kini umat kata Rasulullah. Ni padang mahsyar pagi. Si menggelakkan umat Rasul gelap gulita hadih, awe ini mencahaya. Tangannya mencahaya. Kiding ni mencahaya kata Rasul. Seluruh anggota badan ni mencahaya sebab kena uduk
Kai sebab si menggelar umatku, kata Rasul, umat yang tak pernah tinggal solat, yang tak pernah tinggal wuduk. Mencahaya pagi. Jadi kisah kita perlu kisah mewuduk ni anjurkan berdoa. Dan doa kita kunai buat nitik lawe rat tangan terak kurum terak bibir terkena perlu duduk di bagini mendabuhun dosa kata Rasulullah kira-kira. Walaupun kau perlu nilap, kira-kira bagini mendabuhun dosa kata Rasulullah. Kain dua perlu duduk. Anda kita benar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Ulang kat ni WC doa perlu dua dia hadiah ada ke berdindingan dah. Dak terbanu ni WC luar biar dia hari. Ulang kat ni kamar mandi doa. Luar biar dia hari. Dak terbanu ni WC. Luar dia hari nahan baru asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Indah ya. Dia nemu puluh duduk langsung sembahyang sunat wuduk. Dia nemu ulang mencerok-cerok langsung tak sembahyang. Ulang kat tanduk dengan TV betul dan ngambil ke betul dan baru sunat wuduk malaku. Silaku puluh duduk langsung kata kong langsung sembahyang. Belum macam cerok naik. Ini kita nemu. Ini doa. Ini kata Rasulullah SAW. Sida mari bagi nandai sida. Tandai sida kita bagi kerina. Kulhu pemo. Kul ya kulhu. Mau kau kulhu pemo. Mau kau pati ablin. Tuan kan ni. Ni si bodoh ni. Tuh sida ni. Si sembahyang tak mesani ni. Tuh sida. Fikir sampai. Bahan ni tu. Asal pot. Tuan kerina dia. Indah hamba ku sembahyang sunat sindak pernah mesanian dari ni. Tuan sida kerina. Indah amalan. Bagi hadis sikutah lo telu. Amalan belin. Nggo dia pergi sebut kadang makan ingat ku ingat ketule. Lo telu amalan belin. Dan indah kita amalkan pasti kita jumpa ku Nabi. Pasti jumpa ku Nabi. Pertama, perbuatan selawat. Awwalu man laqiya bi yaumal qiyamah man kana aktsara salatan alayya atau kama qala Rasulullah. Pagi ni hari kiamat, umatku si pertama kali jumpa aku kata Nabi, ini mau umatku si paling buih selawat bangku kata Rasulullah. Buih selawat. Dang lau berjumpa ken balik yang jumpa ken dang nuan ken asal ulang dang micing plain. Imat Tuhan. Bali sungguh soal pret mat Tuhan ngina lang ni. Dang kita zikir ada selawat mat Tuhan. Mat Tuhan. Dedang menjumpa silakan, selang nuan silakan. Apa pe selang berdalam silakan perbuat selawat. Ini pertama amalan resika kita jumpa kot Rasulullah kena teninda. Yang kedua resika kita jumpa kot Rasulullah enda menjawab kalimat azan. Jawab kalimat azan. Jawab dah tina kai cerokkan muazin diucapkan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Jadi ya asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah. Jawab illa hayy alataini kecuali hayy alas salah dan hayy alal falah. Ini jawabnya la haula wala quwata illa billah. Si masalah subuh. Lot as-salatu khairum minan naum. Kuning. Ada lah dua pendapat. Ada bagi hadis illa ni buah min illa hayalatain. Kecuali halal salat al-falah. Malat as-salatu khairum minan naum ni. Maka ini untuk as-salatu khairum minan naum bagi subuh lot dua pendapat. Pertama jawab sadaqta wa bararta wa ana ala zalika minas syahidin. Atau as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Mu ikut ni. Mu dipe.
Mukanya baca sadaqta wa bararta wa ana ala zalika minas syahidin. Ini khusus subuh. Pul azan, ini pul azan. Ini sangat jumpa Nabi kita. Pul kesema azan, baca doa pul azan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athul maqamal mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Kai kata Rasul, isi jawab azan dan pul azan maca doa Allahumma rabb hadhihi wajabat lahu syafaati. Lebar berkata haqqat lahu syafaati. Wajib ia bagi dapatkan syafaatku ni yaumil kiamah, kata Rasul. Artinya kai jumpa kita dengan Nabi. Dapat syafaat kot Nabi. Dia janji Rasul. Syarat nak jumpa ku sila dai. Pertama boleh selawat, yang kedua azan. Jawab azan ni, ini kesan dengan azan kalau ulang ni dapat cerita. Dan tak apa kita masjid gikan. Cuma lo kena dah azan ni TV. Lo azan ni masjid. Siapa nak jawab? Masjid pe, TV pe. Lepas ketua lama azan KIP kita gikan. Cuma dia serentak ya TV pe aja bagi dia radio pekan ni dan azan. Masjid pe azan, siapa nak? Sindaho kita azan masjid. Azan masjid jawab. Ini dah kedua amalan. Depot dipe di mapot kuneman. Dua. Yang ketelu kata Rasul, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku kalak melara anak yatim begini pergi surga ni dah. Bagi hadis tunjuk ke sini dua tangan, telunjuk ujung tengah depan sedikit ni. Ana kahataini fil jannah. Ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Aku kalak melara anak yatim. Si nyantuni anak yatim, si sayang pada anak yatim, wedi pergi surga kata Rasulullah. Fil jannah, ni surga kan? Begini Rasulullah pergi surga. Nah, yatim dah lah fikir macam. Yatim anak te, yatim anak jabu te, yatim anak kedawai te, yatim anak tetangga te. Sebenarnya seluruh yatim misi dia. Cuman masyhur kata ulama, sini definisikan yatim mulai anak sebalir. Di kita ndo yang yatim ni, ini kita yatim senior lah anda. Umur tu aku punya yatim jatuh dengar. Baru dulu kalau bagi zakat. Tak. Jadi anak yatim kena boleh zakat ni nah. Jadi balu malu zakat. Enggak aku jawab. Oh ya dekat balu boleh zakat jeb balu ni. Yatim jeb yatim dah gak boleh zakat. Karena baca Quran oh ye di. Si boleh zakat dan miskin. Yatim miskin dan mengebaler. Kerana miskin dia dapat, oh, dia kena yatim. Balu. Balu nepe, oh, dia kena balu dia dapat. Kerana miskin. Mari gajab balu dapat. Bagaimana bupati? Si anda 20 miliar. Gak mati bupati dai. Balu berguna. Boleh zakat. Oh, ya kerana balu ni boleh. Kerana ya yatim nala boleh. Kerana dia miskin. Balu miskin. Ustaz kuning nala. Ustaz pemu boleh. Dia miskin. Pudi ni. Isi nak sembayang pudi rekan. Si sembayang ni baik. Kerana ustaz pe. Oh ya gajab ustaz boleh zakat dah. Ini rahsia yang disebut bahawa isi mereka zakat bangku seperhingga bulan puasa. Jadi ku terima, ku bagikan. Ku terima, ku bagikan. Tak aku pangan di zakat dah. Kecuali lo hak amil. Dia amil, bayar apa dapat? Amil.
Kerana memang walau sedip ni lo amil wal amilina alaiha, kata Tuhan. Amil petugas zakat, si bagi-bagi zakat dapat dia, kata Tuhan. Emong. Dia atas menjakat kau. Eno zakat kau Bandung kau. Penuh kena bangkung. Kau terima ni. Ulang kena seranta ke khabar. Cerita tekun dah. Kau ke zakat terima sila kita. Buat ni. Kau terima dah zakat dia. Ndak aku pangan. Kurekan bersimus tahak. Kai sebab aku ustaz tapi malat berhak nerima zakat kat kupangan sada, kecuali dia hak amil lain. Kupangan sada teman, kerana aku tak berhak nerima zakat. Kai sebab kerana aku pergi beri zakat. Sen ku pergi haya. Jab tahun aku menzakat. Jutaan je kau tahun, jutaan. Jab tahun. Tak terbahan. Cuma ni kena reka aku ku terima, ku rekan perkara lain. Lalu dia puasa sampang soh 70 juta. Zakat kalau Melayu pekan ni yang tak kena rumah. Kau terima. Cuman potong hak amil. Hak amil bangku lebih ni sekitar 70 juta lebih, 60 juta lebih. Kau bagikan tu lebih pakai Hermes. Hak amil dia amil kupangan. Hak amil amil kupangan. Lebih ni 1000 pen dak terpangan, haram hukum kupangan. Dah. Cuma tegi ni ku haya ustaz-ustaz yang tak percaya kan malaikat pun nak jabar ke gak ndak manjakat. Oh ya ni malaikat judul kita tahu hukum. Mela rasanya kita pergi aku ngau pitu kali haji. Lapot mangan zakat tu leh. Kai kata Tuhan bagi alah kau no pe kata Tuhan. Ngau pitu kali haji 10 kali umrah tapi mamung dah zakat. Ku ambilkan inda. Kuang kai tu leh kuai kata Tuhan. Motong golot sen go haya mangan zakat tu leh. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka surah Rahman ni ulang-ulang Tuhan, nikmat yang mana lagi yang mau kau dustakan, kata Tuhan. Ni ngore Tuhan nikmat potulai. Hati-hati. Indah jadi oye kerana ya balu, oye kerana ya ustaz, oye kerana ya yatim. Tapi kerana ya miskin. Jadi maka sana mau nerima yang zakat. Yatim dia segia. Anak ni biasa dia beru-beru luka dah kan laki ni tong muda. Anak tong cut TK SD tong yatim. Masih ni. Masih. Atau lo kita laki dah engkau ini kalau balu, lo anak ni cut. Wok nak kena dingkan masih. Walaupun ya anak tu, anak mbah beru. Masih ya. Kata Rasul isi si masih badan yatim. Jadi ibu sida pergi nisoga. Pulang lama corona. Dia hayat dan kina masih mana yatim, dia ambil anak menjilai. Dia ambil yatim menjilai, masih kin. Nak aku rampai. Wah ni tinggal aku nak kau. Tidak sawi mu, ingat kat mendiang amai. Ni laki kata ni. Menjilai ambil anak. Ambil anak menjilai, wajib mungkin cupai. Muda tong umur 22 4 tengah umur na muda tong dekat sampak dia potong kita pe. Dia meluka masih kalah. Si muda mek boleh kalah masih. Jile tu le, muda tu le. Mana dunia tu le. Likungan. Anak-anak lo yatim. Jangan kalah masih. Amdo mesti kami nak menang tu pe. Mampus bini kau. Kata kalah sengidas ya. Mana makna? Cuba dia menjilai makna. Haya kalau masih anak yatim si menjilai makna. Dia mana makna? Tengku pergi apa masih anak yatim. Dia mana makna? Maka ia pergi harapan. Kasih ram nepe muyang te terak bau nepe ngau setelah bau na. Domos bodoh pekak ni tegak ni. Enda perlu si kasihani. Salah satu kalau sini katakan pendusta bagi agama kai menghardik anak yatim. Menghardik ni kan ndak masih anak yatim. Ndak masih anak yatim. Aku lok nondai ndak anak yatim. Anak yatim ke pelara. Buat urun melara sa. Ku masih ndak, you kena mek ndak. Mek ni laus pengau kena ceraikan mek nak. Membadas ni peluang laus. Anak ni tadi ngau urun na. Ku masih meresen keripan urun na. Mengko sina. Pan wahu ni sendai.
Kalau kalau ngati ke bangku, haji. Dia masuk ke kokei saya depan wau ke ni nah. Dah bedi ni aku. Bedi pe tu kau ding ko Honda je ni nah. Ya. Go, ini pun salah niat. Nah, niat tu anak na pada yatim lagi. Kerana ye ge ruwa na ye tading. Gambar ke urus sendai. Rei ke pe langsung ini mana ke dah. Bana pe kan rei ke kan wau na sendai. Alhamdulillah kesihat ke urus kita ada. Sihat gak lumpuh ke alhamdulillah bantuan. Dia mengandung tu ni yatim. Hati-hati. Ulang cuba-cuba. Lo tulis sedah ni canik indah. Kerana keawaman dia kebodohan tu masalah ilmu agama. Anak yatim si tadingkan laki nin. Edi lo hak pusaka nading. Dah terbahan amik menguasai harta anak yatim. Bagai Islam. Dia baru si tadingkan lelaki. Edi dapat harta pusaka laki nari. Seperwaluh amin hakna. Kulang itu leh, dia baru si tadi ke laki, haknya seperwaluh amin. Engkau lebih nak nampung. Lebih nak nampung. Nak terbahan amin negeri gak berbetuhan ke genda-gendi ke dua yu ke kahwin tu leh Tuhan. Hati-hati. Ulang sekali-kali kelimpangan harta anak yatim kata Tuhan. Ulang. Kai sebab anak tu lo hak na walaupun tu kecil SD TK tong tading kewak na kale. Hak nin asli seperwaluh amin. Tading kewak na masana 800 juta. Berarti hak amin na 100 juta amin. Si 700 juta negai hak anak. Ulang cuba-cuba gede-gede kale. Edi hanja apa kena kita bantuan. Ini boleh kalau kena dengan alamat tuh nanda. Kaya pi anak aku. Bagas tanggung engkau. Aku tanggungjawab. Nanti mencerok. Memang dia aku kumadat. Maisih membantah sedih. Maisih pelarang setiap anak kalian. Cuman bagi hukum Islam. Hak ami si tadi keluar negeri. Seperwaluh amin hak baru. EDP delot anak. Dia malah anak seperempat. Delot anak seperwaluh hak lebih. EDP amin hak nin. Lebih ni hak anak. Belin pagi rei ke mana? Ulang cuba-cuba mahan surat leh. Dia anak kena pagi dia belin nuntut no. Kalau bahan surat jumpa dia kita tepung. Bahan surat rumah kita tepung. Imat, hati-hati. Isi si cuba-cuba mangan harta anak yatim. Ulang kata Tuhan Edi ngelakukan. Hanjar-hanjar pe. Dunia kerikan Tuhan waktu tadi. Sampai ke sana pagi, mulai kita peringadi. Rumah sakit haji, Nurul Hasanah, Amanah Darah Tinggi, Laos Penang, habis ni. Ni cani ni aku jumpa jema. So rumah ni sudah dah ternyalisa. Kai sebab baru kali baca. Baru kali baca. Sebelum ia mati laki na, rayu na melaki ni dia mahan surat rumah, mahan surat tanah atas gelar baru kena. Kerana orang ramai kena laki ni kena mati dia. Kau ini pindah wedding. Oh, mati. Sidang. Menang ke dia. Menang si berung. Dasar kai kena tuntut ni na. Ini surat na. Jadi surat nak kena kena rina. Mai sepai. Pahwap anak rina. Sudah kaya terjadi. Tapak-tapak rumah si gelar nak kali habis. Ken pedaunna Penang peringadi Penang Rumah Haji. Habis. Lewat motor dia pe daya kan. Penang tu leh. Habis. Lewat dan jumpa habis tete plan. Tekai guna namboi. Dia langkah bersedekah bercina minang Medan bede. Kai guna sen boy. Dia nak bercina Singapura Penang nak sedekahkan. Letak nama dalam boy, hati-hati. Ini boy kita kena. Ulang mentang-mentang buat nengun adingkan anak yatim tong cut, gak nate-nate dia baru gendang-gendang kena hotel, hati-hati. Ini akibat dunia pe kita kena, akhirat sentelah. Karena dia ulang kata Tuhan ulang.
Justru sebaliknya, dia masih kita beranak yatim. Jadi menjanji Rasul, khutida pagi ni yaumil qiyamah ni syurga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulan hadis ini bahawa seluruh Rasul Allah dari Adam soh Nabi Isa alaihissalam masih pergi sanggup nolong kita ni yaumil qiyamah kecuali Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesa kita tolong sida bagi lot telu amalan belin. Pertama salawat perbuai, yang kedua jawab azan dan baca doa azan, yang ketiga dia anak yatim, masih anak yatim. Mudah-mudahan dengan ini kita jumpa Rasulullah dan mendapat syafaat sidari insya-Allah. Wallahu alam. Pertanyaan. Anak yatim keperhatikan seluruh dunia nakal. Jarang kita anak yatim kata taat, gak puatuh ibadah, gak pergi ke ceramah, ini jarang. Rata-rata nakal. Kayak sebab kena anak yatim ni makai berkebiaran anak ambil malam biar anak ada. Simbiar ya si wak dengan luka cibik luka ngembat ding. Nak ding ke wak ana. Ini nakal kata ding. Dia bandel dah masalah pendidikan niatnya. Dah apa-apa secara psikologi anak yatim ni bandel memang. Psikologi ni dia kan sebab kalau dah nak lawak kalau hantar kerja Honda bersekolah dia malat. Malat kasih sayang benih. Kata bandel. Justru kerana bandel sayang kita lebih ke tuan pala ni kata tak boleh ajaran muda beli pala nepai. Ni Mekah tawaf sa'i umroh kita belin pahala nak kan sebab kerana payah manis payah ada umroh tawaf payah sa'i payah padang Arafah petek kerana ni kesebelin pahala na al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ila jannah. Tengok haji kita mabrur haji te kata Nabi surga ke ketuan pahala na bantu kata Nabi kan sebab payah hakit payah haji na. Umrah apa kena payah. Turun pesawat hari mengkat imigrasi antri gedang sahaja tawaf sa'i payah. Bahan payah ni sabar dia mendia rukun syarat kita bahan surga ke tuan mantap. Bahan payah ni begini dengan yatim pay. Kata-kata dia ada yatim payah didian. Batandal. Dah kai. Ye selana you dah gagi julukan damu dia dah. Masih dah tina masih cubit sayang kesendidik ye ndak kai. Cuman boleh dia sayang itu orang lain. Tak toko jajan nak kai dia. Lain didik lain lang sayang. Dengan didik niat tendak kai di pembat dia. Didik niatna. Oh juga kena munyang ate. Lo dengan ini pe makempung. Ngomong asam yang babal soh melimban. Ini kau emosi kau. Kau pelin jajan, kau pelin kepuku, kau pelin ini. Ya, kau darat ke jajan ke ina. Ini kau emosi gelar na. Dia dah sembahyang kita embat didik gelar na. Dia nangkau kita embat didik gelar na. Dia minum jajannya kita embat, kita kurang ajar. Nak lorong ramsien. Dia nak ada apa jajan kona seluruh dunia. Dia nak ada apa seluruh dunia jajan. Itu kona. Pagi sekolah bon maca jajan kona anak. Justru dia lo anak pagi dia jajan mun aku. Masuk mak lo masuk. Bon masuk. Donat pokok ngin, somai ngin. Guru mah medan ni. Masih ada gila ni. Tengok resen jajan pagi bon main ngin na. Ulang kena aku anak kena mantap dah makai pengin na. Sen pe mengin na, kuih mengin na, donat mengin na, somai mengin na. Oh menjilai perasaan. Malam menjilai ni. Guru mah medan gila ni. Dekah gila ni, mat bahan. Kai sebab luar biasa dia nari. Tak mungkin. Maka ini wajib kita masih tebakan anak yatim ulang lah kerana KIP kerana Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.